Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, untuk memulakan majlis perbincangan ilmiah kita pada malam ini, majlis dengan segala hormat mempersilakan yang berbahagia Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa Prof. Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, merangkap mengurusi Ahli Lembaga Pengarah Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Yunisraj, untuk menyampaikan ucapan mukaddimah sesi dialog intelek kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi yang saya kasihi Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli, Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin, yang berbahagia Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan yang berbahagia isteri, yang berbahagia Dr. Haji Saidul Amin, Naib Chancellor Universiti Muhammadiyah Malaysia, UMAM, yang berbahagia Profesor Dr. Irwan Akib, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berbahagia Dr. Bambang Setiaji, Ketua Majlis Dikti Libang, PP Muhammadiyah, Barisan Pengurusan Tertinggi Unisiraj, keseluruhan pimpinan Majlis Dikti Libang yang hadir, difdi kehormat, Jawatankuasa Pelaksana Program Unisiraj, serta daripada Jabatan Mufti, seterusnya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya tidak mahu mengambil masa yang panjang, tapi sekadar untuk mengucapkan terima kasih kepada Unisiraj dan terima kasih kepada Muhammadiyah, khususnya yang dikasihi Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah yang hadir, iaitu Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Tadi tengah hari sempat juga saya mendapat rahmat kerana mempunyai kehadiran Profesor Haidar ke rumah saya bersama dengan rombongan. Jadi, terima kasih. Saya jamu nasi kandar kerana biasanya orang Indonesia tak semua pernah makan nasi kandar. Tambah orang Jogja. Jadi nasi kandar. Ada beberapa istilah yang di Malaysia ni tak disebut, tapi saya tahu di Indonesia dipendekkan, seperti ketua umum saya sebut ketum. Ketum di sini tak boleh. Ketum itu sejenis daun, adik kepada narkoba. Jadi kalau di sini jangan disebut ketum, disebut saja ketua umum. Jika tidak, hairannya mengapa sudah jadi pimpinan Muhammadiyah terlibat dengan ketum. Kehadiran Muhammadiyah di bumi Perlis ini sebenarnya satu rahmat yang besar bagi bumi Perlis. Kerana walaupun kita mengenali dari segi sejarah pergerakan, kewujudan, tetapi pertemuan antara gerakan dakwah ia mempunyai makna yang berbeza. Laisal khabaru kal muayyanah. Berita itu tidak sama dengan melihat sendiri. Seeing is believing. Berita itu tak sama.
Saya selalu cuba menghayati mengapa Allah Azza wa Jalla membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Mi'raj, Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa itu, antara episod yang penting ialah pertemuan Nabi kita Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain. Bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum itu tidak ada keimanan terhadap apa yang Allah kabarkan tentang kewujudan para anbiya sebelumnya. Sudah pasti baginda yang paling beriman. Tetapi pertemuan memberi suatu makna yang berbeda. Experience memberikan semangat yang berbeda juga. Dengan itu saya rasa pada zaman AI ini, AI adalah zaman di mana kita rasa bahawasanya manusia melangkah jauh ke hadapan daripada apa yang kita jangka. Beyond our expectation. Masa awal barangkali orang fikir AI boleh ajuk suara, gambar. Sekarang ini sukar nanti mungkin banyak perkara kita sudah tak tahu benar ataupun tidak sesuatu hal. Kalau dunia begitu pantas berubah dan melangkah begitu pantas ke hadapan, bagaimana untuk gerakan dakwah ini bergabung fikir supaya kita juga jauh melangkah lebih hadapan? Lebih daripada apa yang orang lain fikirkan tentang kita. Ini yang sering kita gagal walaupun kita bercakap banyak dalam perhimpunan-perhimpunan dakwah. Di Malaysia sekarang ni ada sedikit debate tentang perbankan Islam. Islamic banking. Ia satu alternatif yang bagus. Dan itu adalah keperluan dan kewajipan untuk kita menyokong. Tetapi kita tidak boleh nafikan dalam masa yang sama, memang ada kelemahan pada titik-titik tertentu yang perlu dikemaskinikan. Salah satu sebabnya kerana bukan kerana masalah idea perbankan Islam, tapi kerana framework kehidupan kita itu. Kita berada di bawah lembayung yang lain, kita terpaksa bergerak di bawah lembayung itu. Hatta diskusi-diskusi ilmiah juga sangat terhad, terikat dengan keadaan politik semasa. Geopolitik. Menyebabkan ada hal-hal yang boleh kita perkatakan, kita tak dapat perkatakan kerana situasi yang wujud. Kita tidak nafikan dalam dakwah Nabi juga ada. Nabi juga tidak melakukan beberapa hal kerana mengelakkan kontroversi yang mungkin merugikan dakwah pada zaman itu. Seperti tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi bagaimana supaya kita tidak, saya sebut sedikit ini. Situasi di Palestin, umpama. Kalau penceramah saya enak ini, saya mau hentam habis-habisan Israel. Tapi kalau saya di pentas dunia, saya mesti memilih perkataan saya. Keterikatan kepada penguasaan, Jewish lobby, penguasaan ekonomi yang mereka ada. Tidak semudah mana-mana pemimpin mau pergi ke pentas antarabangsa lalu kata maut Amerika, tak semudah itu. Ada bahasa diplomatiknya yang mesti dijaga. Dan dunia terikat demikian. Itu tidak mengapa, tapi yang menjadi masalahnya ia yang menentukan framework dan menentukan latar tidak kita orang Islam. Kita tidak menentukannya.
Kita selalu kata Yahudi begitu, begini. Tapi Yahudi tidak ramai dalam dunia ini. Tapi kita semua kata, kalau ada apa-apa hal, ini mesti agenda Yahudi lah ini. Padahal Yahudi itu berapa saja. Tapi begitu dia menguasai suasana dan keadaan, yang kita lebih daripada hampir 2 bilion umat Islam ni, hari-hari berita kita ialah tertindas. Di Perlis ni ada nanti dalam bulan ini juga ada Asia Pacific Dakwah Conference. Juga membincangkan tentang strategi dakwah di Asia Pasifik. Yang membabitkan tokoh-tokoh banyak. Itu pun tak dapat disiarkan. Of course bagi menjaga strategi dan seumpamanya. Tapi apa yang saya nak sebut ialah banyak hal dalam dunia ini, kita yang begitu besar ini menjadi kaum yang begitu mustadafin. Saya bayangkan kalau satu orang duduk di Amerika ataupun duduk di China ataupun duduk di mana-mana negara yang Islam, masyarakat Islamnya begitu kurang sekali. Pendedahan tentang Islam tu sangat sedikit. Dia menonton berita ni. Pakistan bom Afghanistan. Afghanistan berperang dengan Pakistan. Palestin dibom habis oleh Israel. Negara-negara Arab di sekelilingnya tidak mampu menolongnya. Sudan berperang sesama Muslim. Tiba-tiba kita beritahu kepada dia, Islam is a way of life. Islam adalah penyelesaian pada masyarakat. Islamlah agama yang mengatur kepimpinan dunia dan akhirat. Sukar untuk dia percaya. Hanya fitrah sahaja yang boleh menjadikan dia mencari agama yang benar. Example, tak ada. Contoh, tak ada. Pernah saya cerita dalam kuliah saya tentang satu orang, saya selalu ulang cerita ni, saya bertemu di Japan, di Jepang, di Jepun, orang Malaysia sebut Jepun. Dia datang ke sebuah negara orang Islam, melancong sebagai turis. Kemudian dia naik macam Grab tu. Grab tu minta nak berhenti 10 minit, 15 minit, 10 minit kerana nak solat. Tapi siapa yang pernah ke Jepun, dia orang tahu bahawa Jepun ini ataupun Jepang ni, dia orang begitu tak dapat menentukan agama dia. Sama ada dia Buddha ataupun Shinto, kerana dia begitu tidak jelas soal agama. Dia lahir sebagai Shinto, mati dalam Buddha, lahir dalam Buddha, mati dalam Shinto. Kadang-kadang dia tengok yang mana lebih murah kos kematiannya. Tapi dia kata, I wish to have this kind of faith. Macam mana orang ni boleh berhenti sekejap waktu kerja. Kan Jepun ni bersungguh kerja kerana Tuhannya, kerana agamanya, kerana dia punya percayaan. For the sake of his faith. Jadi dia kata, kalau boleh aku nak tahu agama ini. Selepas orang tu sembahyang, masuk kereta, dia tanya, awak agama apa? Dia, ini apa Islam? Dia tahu tentang Islam, tapi dia tak tahu apa yang Islam buat. Dia kata dia hampir ketika itu nak mengisytiharkan dia menganut Islam. Tetapi dia kata masa berbuat dalam kereta tu, driver tu telah buang sampah di keluar tingkap. Lalu dia batalkan hasrat agama tu. Dia kata kalau ini agama yang baik, dia tak akan buang sampah.
Dia batalkan. Tentu agama yang baik, tentu perkara ini sangat fundamental. Asas bagi orang Jepun. Soal kebersihan. Menyebabkan dia tak terima Islam. Dia kata ini agama ritualnya bagus tapi kehidupannya tak bagus. Kemudian Allah takdirkan Maha Penyayang. Dia bertemu dengan seorang wanita muslimah. Dia bercinta. Dia ingin berkahwin dengan wanita itu. Wanita kata dia muslimah, dia tak boleh. Kalau nak kahwin kena masuk Islam. You have to be Muslim. From that on, dia pun baca tentang Islam. Dia pun baca Quran, dia tengok. Kemudian dia buat keputusan untuk masuk Islam. Dia bagi tahu, kata, kalau saya tengok orang Islam, memang saya tak mau masuk Islam ni. Sebab saya baca sendirilah. Dia punya bakal isteri minta saya baca Quran, so dia rasa ini buku yang benar. Itu satu contoh kecil, tapi saya nak menyebut bahawasanya ini adalah suasana yang mana kalau dahulu Rasul itu datang dengan mukjizat, dengan i'jaz ataupun dengan ayat. Ayat kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad, ialah Al-Quran. Ayat berarti sesuatu yang akan menjadikan manusia terpegun dengannya. Di luar daripada apa yang dia mampu fikirkan. Ayat itu apa pada zaman ini? Kalau Allah menyebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, kami tak akan mengazab sehingga kami menghantar Rasul. Bagaimana Rasul yang datang ataupun bukti-bukti kebenaran itu nak ditonjolkan? Kita mungkin mudah kerana kita duduk dalam masyarakat Malaysia, Indonesia, dalam masyarakat Muslim di Cambodia, walaupun minoriti tapi surrounded by Muslim brothers and sisters. Tapi kalau orang itu duduk di tengah-tengah negara non-Muslim, ingin mencari cerita tentang agama, mendengar penderitaan orang Islam, apa yang dapat dia faham? Sebab tu Gaza juga satu keajaiban di sudut yang lain. Ramai orang barat mula baca Quran kerana lihat kenapa begitu nekat orang Gaza ni, sabar mereka, tidak meninggalkan agama mereka dan terus menyeru Tuhan mereka. Itu menyebabkan juga suatu misi dakwah yang luar biasa. Tapi bukan contoh ukhuwah tidak ada, contoh persaudaraan Muslim tidak ada. Dan ketika masyarakat di Australia, masyarakat di Barat, di Spain, semalam masa kita berbicara dengan Pak Haidar tentang apa, Spanish Inquisition, kerasnya orang-orang Spain ini. Tetapi jumlah rakyatnya yang keluar membantah isu Palestin hebat. Ada jumlah yang sama di dunia Islam. Di negara Arab, Mesir yang bersebelahan dengan Palestin, apa yang dia lakukan? Negara-negara Arab yang lain. Jadi apakah ini satu ratapan, tapi gerakan dakwah mesti tidak boleh menggunakan strategi lama dalam dakwah. Zaman teknologi ini telah memberikan suatu peluang kepada dakwah apa yang tidak diberi pada zaman dahulu. Mungkin nanti ke hadapan kita sudah tak perlu pergi lagi ke Indonesia, tapi boleh muncul di atas pentas yang seperti ini juga. Macam seakan-akan berada di dalam majlis. Dengan teknologi yang baru ini. Saya boleh berada di sini dan kemudian berdiri di sini, saya nampak macam di Dewan di Jakarta. Apa ruang yang boleh kita manfaatkan? Ramai juga orang yang menganut Islam kerana teknologi. Dia dapat dakwah di sini lebih kuat daripada dakwah yang dengan in person, manusia berdiri berbicara. Jadi saya punya ringkasan ini ialah
pertemuan, saya cuba berusaha supaya Perlis kena dekat dengan Thailand, dekat juga dengan Indonesia. Juga kita ada teman-teman dari Kemboja pun ada, daripada Vietnam. Ini orang Kemboja, Prof. Farid, Ustaz Basir daripada Vietnam yang juga duduk dalam Majlis Ilmuwan Nusantara. Juga sekarang kami buat Majlis Ilmuwan Afrika Nusantara. Kerana kita banyak juga ke Afrika. Biasanya Nusantara ini tidak berunding dengan Afrika, biar Arab berunding dengan Afrika. Tapi kita pun nak lihat apa potensi mereka yang boleh kita manfaatkan dan apa potensi kita yang boleh mereka manfaatkan. Sudah berlangsung satu sesi. Saya cuba untuk mengajak rakan-rakan semua, khususnya Muhammadiyah, sebagai satu ormas besar yang mempunyai kekuatan yang tersendiri untuk kita berbincang dakwah pada jangka masa bukan hari ini saja, tapi mungkin 10 tahun ke hadapan. Supaya kita merancang sesuatu yang orang lain belum terfikir. Dan impak dakwah itu sangat besar. Dan meninggalkan, kita tahu ada masalah di kalangan umat Islam, perdebatan yang kadang-kadang tidak banyak manfaatnya. Bagaimana untuk kita melangkah ke hadapan. Perlis ini dekat dengan Muhammadiyah. Walaupun mungkin tidak 100% sama dengan Muhammadiyah. Dekat juga dengan harakah-harakah lain. Al-Irsyad. Lagi apa? Persis. Banyak lagi. Harakah-harakah tokoh-tokoh yang telah berjasa. Tadi saya bersama dengan Prof. Khairuddin menyebut tentang universiti, kata Prof. Khairuddin, berjaya mengeluarkan dosen-dosen, profesor-profesor yang hebat-hebat di sudut CV-nya. Tapi impaknya tak ada. Saya selalu sebut hal yang sama. Bila kita tengok suatu tokoh ataupun orang yang dicalonkan itu, dia kata hebat. Apa buktinya? Tengok CV-nya, kagum kita. Ini sudah mengubah dunia ini. Berpuluh-puluh jurnal, berpuluh-puluh artikel akademik yang ditulisnya, walaupun sebagainya itu kongsi dengan teman. Dia pun tak tahu namanya ada. Kena 3 baris yang awal. Dan tolong membetulkan nota kaki yang italikkan nota kaki. Tapi impaknya tidak ada macam Prof. Khairuddin sebut. Orang seperti Hamka tidak keluar di ketokohannya itu bukan lahir dari Menara Gading. Orang Malaysia ni dia rasa perkataan Menara Gading itu positif, sebenarnya dia negatif. Menara Gading menggambarkan satu tempat di mana dia di dunia yang lain, manusia lain. Realiti adalah di dunia yang lain. Itu pergi ke Menara Gading berarti pergi ke tempat yang mana tidak berpijak daripada dunia yang nyata. Itu asal maksudnya. Tokoh-tokoh, hatta kita tengok tokoh-tokoh dakwah macam Muhammad Ghazali, Al-Ghazali. Tak apa, ada sudut yang pro and con. Tapi tokoh-tokoh itu banyaknya bukan lahir dari universiti. Bagaimana kita ingin lahirkan impak? Di universiti studinya, pembelajarannya tentang impak. Impak apa? Satu jurnal yang ditulis menaikkan saya menjadi profesor ataupun tuan-tuan menjadi profesor. Apa impaknya pada dunia ini? Dibaca oleh penilai dan jurnal itu hanya dibeli oleh mereka yang namanya tertulis. Kemudian tak ada siapa pun yang tahu kajian itu dan apa kesan kajian itu pada dunia ini. Tak ada. Mungkin seorang tokoh yang mungkin tak hebat nota kakinya memegang mikrofon dan membuat kenyataan yang hebat, berubah dunia ini, bergoncang dunia ini, membahaskan kenyataannya, diperdebatkan, ada pro and con-nya. Akhirnya manusia merumuskan
sesuatu yang mungkin melangkah ke hadapan. Lebih daripada jurnal yang tadi namanya besar, profesor. Saya tidak merendahkan, I'm not belittling academic world. Tapi ini adalah satu hal yang mungkin juga ini kita kena fikir bersama. Apa impak dakwah kita? Hari ini kita ada tokoh yang besar, Pak Haidar, berpengalaman di dalam bidang dakwah, memimpin ormas besar seperti Muhammadiyah yang mempunyai berbagai-bagai. Saya sendiri hadir hari ini aluan saya lah terpanjang sedikit untuk mendengar buah fikiran beliau dan apa yang dapat kita lihat. Muhammadiyah ni menarik juga. Dia tidak boleh lebih daripada dua di sini dua penggal atau dua periode di sana. Dua penggal. 10 tahun ya presiden. Malaysia belum berjaya ini, sedang nak buat ni. Perdana Menteri tak boleh lebih pada 10 tahun. Ramai orang kata kena Trump sendiri berfikir nak lebih pada 10 tahun. Itu pun ramai orang bercakap Khulafa' Ar-Rasyidin tak ada limit. Itu pun satu masalah. Saya dahulu ada satu orang tokoh daripada di Jordan. Sebelum saya balik, saya pergi jumpa dia. Namanya besar, Ishaq Farhan. Tokoh gerakan dakwah, ahli politik, Ikhwanul Muslimin. Tak apa, ada sudut-sudut yang bagus. Dia lebih praktikal dakwahnya. Dia kata kita ketika berdakwah ingin mewujudkan kerajaan yang lebih Islamik. Kita tidak pernah menyatakan kita ingin mewujudkan kerajaan seperti Umar bin Khattab. Hatta tidak Umar bin Abdul Aziz. Zaman itu sudah tiada. Kita hanya ingin mewujudkan sebuah kerajaan yang mereka itu tidak memangsakan Islam saja. Memberi ruang kepada dakwah. Kalaupun dia kelihatan neutral, tidak mengapa. Asalkan umat itu dapat bangkit. Sejarah kita ini bermasalah di dalam penulisannya. Bukan saya kata condemn keseluruhannya. Kalau kita baca buku sejarah, kebanyakan buku sejarah itu, tajuk di atasnya itu berdasarkan kepada tajuk pemerintahan. Asrul Fulan bin Fulan. Asrul Khalifah. Seolah-olah umat itu hanya diwakili oleh penguasa. Seolah-olah pada zaman Yazid bin Muawiyah, jika kita baca, dengan tokoh tambah kepada sejarah, yang mungkin sebahagiannya tidak benar, seolah dunia Islam begitu kelam, gelap. Padahal dunia Islam tidak gelap. Di bawahnya tokoh-tokoh ulama besar ada. Para tabi'in masih hidup. Atba'u tabi'in ada. Ilmu hadis berkembang. Tapi pembaca sejarah yang kemudian membaca tajuk. Tajuknya zaman Fulan bin Fulan. Ya, macam kita kalau dibaca, zaman Presiden sekian-sekian. Seolah-olah buruknya tingkah laku pemerintah, orang Islam keseluruhannya begitu teruk. Padahal tidak. Yahudi, itu kelebihan mereka. Walaupun siapa pemerintah yang ada, tapi gerakan mereka tetap bergerak dengan kemas. Saya tidak menyatakan, Nabi melarang kita mengikut Yahudi dalam perkara yang negatif. Tapi al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah ialah barangan orang mukmin yang hilang. Sepatutnya kita mengikut, belajar strategi bagaimana untuk kita membangunkan umat ini. Sepintas, sepintar, secergas orang-orang Yahudi juga. Bukan mengikut perangai mereka, tapi bertindak dengan bijak. Yahudi tidak perlu bom dirinya untuk menuntut haknya. Tapi dia hanya perlukan kuat ekonominya bagi menentukan lobi mereka sentiasa berada di pihak mereka.
Tidak ada presiden yang datang, walaupun dunia memberikan harapan besar pada Obama, tidak ada hatta Obama yang pernah hidup di Indonesia pun kena pergi ke Israel dan membuat ritual itu bagi tanda bahawasanya dia, Israel is still a great ally untuk Amerika. Negara kecil, negara besar takut. Umat yang besar, negara kecil pun tak takut. So, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua dapat bekerjasama dalam dakwah ni. Mohon maaf, saya telah terpanjang. Hari ini saya ingin kita mendengar daripada Profesor Haidar buah fikirannya dalam pengalaman dalam dakwah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakumullahu khaira kepada sahibus samahah Mufti Negeri Perlis atas ucapan yang telah disampaikan.